Anak bulan berapa besar tu? Besar pun tak besar lah. Besar dia pun macam lubang hidung atuk. Ya, apa dah lubang hidung? Kalau anak bulan dah keluar, esok tandanya hari raya lah. Kalau tak keluar? Tak keluar, hari raya cancel. Habis Damai dah beli baju bling-bling. Macam mana? Awak ni mengarutlah. Kalau Nari tak nampak, diorang tengok besok pula. Sampai anak bulan nampak. Wah, ini hari ni terawih last. Siapa nak ikut atuk dengan nenek pergi masjid? Damai nak? Aman sakit perut. Tak boleh pergi. Sakit perut? Betul? Memang sakit, Pak. Kita nak pergi ni. Aman jangan nakal-nakal tau. Jangan main air, jangan main api. Aman janji. Aman duduk tengok TV je. Okey, dah lah. Cepat sikit. Kita dah lambat ni. Awak tu kalau jalan terkirik macam itik. Alah, awak tu jalan terkena tu encot macam semut tak cakap. Semut tu lagi handsome. Awak tahu tak macam saya. Awak tengok saya jalan. Tengok. Stop. Sedih betul dah masuk hari terakhir terawih ni. Itulah bang. Umur pun dah tua, rumah dah kata pergi. Tak jumpa Ramadan tahun depan ke tidak, bang? Kenapa tak jumpa? Atuk dengan nenek nak pergi mana? Yeay. Aman! Oh. Damai dah bilang aman. Jangan main dengan light blade tu. Nanti kena kara macam nenek. Bila nenek kena karet? Mama bilang. Sebab tu Atuk tak suka dengan light lip. Kan Atuk? Bang, bila saya kena karet ni Kan? Aman tahu Mama bedek je. Tak baik Aman cakap Mama macam itu. Mama mana pernah tipu? Aman tu yang tipu. Bilang sakit perut lah, konon tak boleh pergi terawih. Padahal nak main dengan light lip tu. Kakak jangan tuduh Mana ada tuduh? Ni kita semua nampak. Kan Atuk? Kan Nenek? Dah. Ceritalah yang sebetul-betulnya dengan diorang ni. No. Hish. Biar nenek aja yang cerita, Pada zaman dahulu kala, Taklah sampai berzaman-zaman. pada suatu hari, Mana satu hari? Ini berhari-hari tau. Atok tak pasang lagi lap-lip ni sebab lama dulu, Abang punya kawan, punya nenek punya kawan punya sepupu punya anak, punya kawan, punya anak saudara punya kawan. Ada sebuah cerita. Berapa banyak punya kawan dah? Alah, nenek kau ni bukan tahu story. Okey, biar Atuk ceritakan. Duduk sini. Tadi tak nak cerita. Beginilah kisah. Ada sebuah keluarga. Dua buah lah. Awak ni. Awak nak cerita ke saya yang nak cerita? Awaknya lah yang cerita. Yelah, dengar je lah. Jangan menyampuk. Dalam keluarga tu ada dua adik-beradik. Nama mereka Alias dan Noksin. Diorang ni rapat betul. Mesra sangat. Buat baik sama-sama. Diorang ni buat kerja nakal pun sama-sama. Dan namalah budak lelaki ni kan.
Hei! Hei! Apa dah langgar pokok? Kau pasal malu macam sangat ni? Kau masuk ke tak? Masuklah. Ya, tunggu. Pelan sikit. Jalanlah, kita jalan je. Okeylah. Ikut kau lah. Tadi mak suruh beli apa? Dah lupa dah. Aku pun dah lupa lah. Apa bang buka tadi Apa, nanti ingat lah tu. Jom. Kau katakan aku pahala puasa kurang tau. Apa ni, Pak? Ini barang spesial. Lu orang letak ke rumah baru hari raya. Ini barang sudah famous kat Malaysia. Kat Singapura, lu orang first jumpa. Ya ke, Pak? Lu orang mau beli tak? Berapa ni? Dalam kampung Alias dan Moksin, ada seorang budak perempuan yang bernama Amira. Amira ni ulat buku. Minta maaf, Amira. Si Alias tu memang macam gitu. Kelang kabut je selalu. Sen! Jomlah! Nanti mak marahlah. Weh, gemuk. Ini nak jalan, nak baca lah. Pergilah! Sen! Jom! Jumpa lagi. Terima kasih, Sen. Sama. Ini Mak Alias dengan Moksin. Namanya Rosna. Rosna ni tukang jahit baju. Hari-hari. Yang ni pula bapa dia orang. Namanya Kasim. Dia ni rocker 80-an. Oh, steady lah, Cik Na. Ini tahun nampak macam banyak tempat. Hai. Yelah, Abang Kasim. Durian runtuh setahun sekali. Raya je semua nak baju baru. Ni, uniform keluarga kita macam dah siap. Alah, Abang Kasim jangan risaulah. Nanti saya siapkanlah. Risau tak risaulah, Cik Na. Tapi malam ni dah masuk 7 lekor tau. Sempat tak sempat? Sempat. Buat confident je. Nanti last minute, tak kain-kain apa yang awak sempat capai, awak buat baju. Mesti beli kain ikat burung kan? Balas meja ni dengan sarung cushion tu. Tak sepasang sekali. Hai, nasib baiklah baju kita ni. Awak jahit tak pakai salah kain juga, Rosna. Alah, Abang Kasim ni jangan risaulah. Tahun ni, Cik Na dah siap beli kain siang-siang lagi. Sebelum puasa. Iyalah, Cik Na. Ini story. Tahun lepas dah main tau. Dah, abang ambil kerja.
Alias, Mohsin, dah beli makanan untuk buka puasa? Nasib baik anak-anak mak ni rajin beli makanan untuk buka. Kalau tidak, kita buka makan angin ajalah. Mak ni sibuk jahit, tak sempat nak pergi pasar. Ni benang yang 1 dozen yang mak pesan tu, ada beli juga tak? Ni kotak benang baru ke ni? Besarnya. Ni benang apa yang korang beli ni? Ini bukan benang, Mak. Ini lampu. Lampu? Lampu nanti kita gantung dan akan kelap-klip. Klap-klip. Kau tahu tak jantung mak ni dah kembang kuncup tau. Tahan aja macam nak sembelih korang adik-beradik. Tapi, Mak, kita nak sambut raya puasa, bukan raya haji. Ya. Allah kasih! Kasim ni kerja kat kilang perabot. Dia ni tukang jual perabot kayu. Kasim ni pandai jual perabot kayu. Yang ni Bakar, kawan Kasim. Nak kata baik, Kasimlah yang baik. Bakar pula nak kena baik-baik sikit dengan dia ni. Aku rasa salah seorang dari korang akan jadi general manager bila dia pencen nanti. Oi! Apa hal korang berlonggok kat situ tak ada kerja ke? Pergi buat kerja, pergi! Persoalannya, bila dia mau pencen dah. Ini Saimah. Dia ni pandai. Pandai buat kuih, pandai melaram, pandai hidung tinggi, pandai macam-macam lah. Satu aja dia tak pandai. Dia ni tak pandai kalah. Macam suami dia si Bakar tu. Kak Mak. Raya dah dekat dah. Kuih kita dah siap belum? Siap. Mesti siap punya. Pernah ke Saimah kecewakan korang? Tak. Taklah, tak pun. Tahu pun. Kat kampung ni, ada ke orang yang buat kuih sesedap biskut Saimah? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Bau apa tu? Sedapnya. Awak nak balik terus? Tak nak. Apa nak pergi mana? Ikut bau tu. Ini Rokia. Dia ni kakak sulung Alias dengan Mohsin. Rokia ni minat sangat lagu rock. Sebab itulah orang kampung panggil dia Rokia. Nak buat susah sekali. Dah makan, nak lagi. Puasa dah. Lupa. Apa? Bulat. Memang bercuknya. Bulat. Oi, nanas sisinya. Kia, oi. Asyik sirakkan dapur mak aje. Dah lah berkecah, tak berfaedah pula tu. Kalau Kia tolong mak claim baju ke, siapkan barang untuk buka ke, kan lebih bagus. Lepas ni orang kemas lah. Lepas tu baru orang tolong masak untuk buka. Mak nak orang masak apa? Kau rebus telur je lah. Ni je? Salahkan adik-adik Kia. Mak ni suruh diorang beli barang dapur. Tapi diorang beli tu lampu jurai-jurai. Lampu siapa? Macam ni.
buat kuih kat dalam tu? Setahu Mak, Rosna ni tak tahu buat kuih, dia tahu jahit aja. Tak tahulah, Wak. Tapi bau dia mengancam. Tak apalah, Wak. Hidup ni mestilah ada persaingan sikit. Kak, Saidmah. Mana ke? Wak Kasim. Alah, jom kita balik. Ada banyak kerja nak buat. Balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak balik bawalah. Hari ni special sikit. Pasal malam ni mula malam 7 lekor. Pak, korang tahu lah boleh? Tak boleh. Alah. Kita pasang pelita keliling rumah ni biar nampak berseri-seri. Baru senang beribadat. Lagi-lagi pun dah akhir-akhir bulan puasa ni kan. Pasang pelita tak guna kalau terawih pun tak pergi. Binatang apa yang kau gantung tu? Kejap Pak Temun. Nanti kita semua nampak. Silap mata. Silap mata? Hish, kurafat. Tak. Maksud saya... Pak Temun, tunggu je lah kejap. Pelan dululah. Tidak. Munyum buah-buah kat muka orang lah. Iyalah, Mak. Pelan. Alias! Alias! Puh. Dah malas aku nak layan kau. Pat. Adik, tunggu. Wow. Terimalah kasih saya, Amira. Hah? Maksud saya, terima kasih. Oh, sama-sama, Sin. Sin! Wah, tengok apa kita buat, Sin. Gemuk. Kau buat apa sini? Wow, cantiknya, Sin. Lawa kan? Ni, dah rasa lepas boleh nampak rumah kita ni. Kan? Mana kita tengok lampu? Tengok lampu. Mari. Mari cepat. Kasim, giliran kamu. Pak Ali, saya nak bayar zakat fitrah. Iyalah, ini memang tempat bayar zakat. Bukan tempat jual mi rebus. Berapa orang? Berapa ramai ni nak bayar ni? 5. 5. Duitnya? Cukup tak? Cukup, Banyak hikmah keluarkan zakat ni, Kasim. Selain sucikan harta, zakat juga... Mari, tengok lampu. Mana? Apa hal sana tu? Baik kejar-kejar tengah malam. Apa aku cerita tadi? Sucikan harta.
zakat selain sucikan harta, zakat juga dapat membentuk perpaduan umat. Ialah mana tidaknya bila ada orang yang kurang berkemampuan dibantu oleh orang yang kaya. Dekat situ dapat kurangkan rasa cemburu, iri hati. Tak gitu. Oleh itu, zakat yang kamu keluarkan hari ini, semoga bertambah berkatlah rezeki kamu, ya Kasim. Semoga bertambah bahagialah dan bersatu padulah keluarga kamu, ya Kasim. Semoga masa depan anak-anak kamu dan anak-anak bangsa kita lebih cerah, bergemelapan, bersinar, berkelip-kelipan macam lampu colok. Senang cerita, Pak Li. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bayar zakat. Alhamdulillah. Kasim. Wah. Pandai betul anak-anak awak buat lampu ni, Kasim. Wow. Apa benda tu? Tak apalah, bang. Hidup ni mestilah ada persaingan sikit. Mira! Balik! Ya, Pak. Apa nama benda ni? Laplip. Wah, kat mana nak beli? Tu. Kenapa dengan bapak tu, Bu? Tahun ni ada yang lebih baik dari dia nampaknya. Perang? Ya, bapak kita yang bilang. Bapak awak biar betul. Mana ada orang berani serang kita? Itulah, nak raya lagi. Betul. Dia bilang macam ni. Perang akan meletus! Yang meletus tu jerawat dekat muka kau. Dah, cukup. Alah, ni tengah part best ni. Nenek cakap sudah cukup. Pergi masuk tidur. Nanti sahur besok tak boleh bangun. Alah, habislah ni. Nenek cakap apa? Masuk tidur kan? Cukup. Masuk tidur sekarang. Iyalah, Nek. Naik, tidur terus. Awaknya. Besok kalau sambung cerita, jangan cerita part tu, Part apa? Part jerawat batu tu lah. Bunyi apa tu? Macam bunyi orang nyanyi. Siapa? Entah. Yuk, turun tengok. Dan terucaplah impian. Nek Ya! Aman dengan damai. Nek Ya bila sampai? Subuh tadi dah sampai. Grandpa Robert tak ikut? Grandpa Robert tak boleh ikut. Dia sedang buat konsert tour kat sana. Yelah, Grandpa Robert kan rockstar. Tahu tak apa. Nek Ya, sekarang kat London sejuk tak? Sejuklah sangat. Sebab tu Nek Ya happy dapat balik Singapura ni. Besok dah raya. Nek Ya dah lama tak makan bantal peluk Saluma. Teringin pula. Siapa boleh tolong nenek? Dah main nak? Okey, set. Atuk! Atuk,
Aman nak dengar cerita Tok semalam? Cerita Tok? Kau ni bau tengik je ni. Pergi mandi, cepat. Ya. Dengan banyak rumah kat kampung tu dah mula pasang lat lip, lelaki Cina yang macam pengemis pada mulanya tu dah tak macam pengemis lagi. Dia dah smart dah, bergaya, handsome. Mari! Saya nak pilih. Satu. Orang kampung kita ramai dah beli, Sen. Lepas ni mesti lagi cantik kampung kita. Itulah. Kita juga yang mulakan. Hei! Apa ni korang jangan makan rumah aku? Ha? Kerja nak meniru je. Apa? Apa dah tiru? Pakcik Bakar tu mana nak kalah? Bukan pertandingan pun. Pertandingan? Yelah tu. Dah banyak rumah berlap-lip sekarang. Apa kata kalau kita buat pertandingan, rumah siapa yang paling cantik? Buat apa? Buat meriah tu. Macam ni tu. Mana ada kampung dekat dalam Singapura ni yang ada semangat berlap-lip macam kampung kita. Esok lusa kampung kita juga yang terkenal tu. Terkenal? Oh, best tu. Aku memang suka kalau nama kampung kita ni masyhur. Tapi kalau nak buat pertandingan ni, mesti nak ada jurinya kan? Alias dan Moksin lah. Dia orang yang mula-mula buat lap-lip ni. Hei! Mana Adil? Diorang pun mesti masuk bertanding. Kalau diorang juri, mesti nak menangkan diri sendiri. Habis tu, siapa? Tok Penghulu lah. Ni, lagi pun rumah Tok Penghulu bukan ada lap-lip. Aku ni Tok Penghulu. Takkanlah rumah Tok Penghulu berlampu-lampu macam funfair pula. Tak seriuslah macam tu. Iyalah tu. Jadi Tok Penghulu setuju tak jadi pengadil? Tok Penghulu pun bukan aja kerja pun. Dengar sini. Disebabkan ramai telah sarankan kepada saya benda ni, saya dengan suka hatinya umumkan bahawa kita akan anjurkan satu pertandingan lap-lip tahunan mulai tahun ini. Pada malam raya nanti, saya sendiri akan pusing satu kampung tengok rumah mana yang terbaik. Tok, nak tanya Tok. Menang dapat apa, Tok? Dapat piala lah macam piala dunia. Besar, warna emas. Pemenangnya akan simpan piala tersebut untuk setahun. Dan diserahkan kepada pemenang tahun hadapan. Ganti-ganti. Macam itulah. Sampai Katam. Siapa Katam, Tok? Yes. Kita kena menang ni, Nes. Yelah, kita yang mulakan. Kita kena menang, Sin. Masing-masing semangat nak menang. Bagi Moksin dan Alias, diorang ni memang sukakan cabaran, suka bekerjasama dan kongsi idea macam mana nak cantikkan lap-lip mereka. Tapi bagi Bakar pula, dia ni suka menang. Halas, seluruh kampung sibuk cantikkan pameran lap-lip diorang tu. Tapi dari mula lagi, pertandingan ni dia dah macam perlawanan Bakar versus anak-anak Kasim aja. Pemenangnya, Alias dan Moksin. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua penduduk kampung. Terutama sekali kepada Alias dan Moksin. Hidup Moksin! Hidup Moksin! Alah, dia menang tu pun pasal penghulu nak kasih dia can. Tengok nanti, tahun depan
aku rampas balik piala tu. Saya harap semangat ini dapat dikekalkan sampai bila-bila. Pemenang tahun ini ialah Baka. Betul lah. Tahun depan, Baka menang. Tapi dia tak payah pun rampas piala tu. Alias dengan Moksin, serahkan aja dengan ikhlas. Tahun depan boleh cuba lagi. Pada tahun berikutnya, si Baka tu buat hal kat atas pentas. Dia tu tak nak serahkan piala kepada Alias dan Moksin. Jadi, Tok Penghulu pun terpaksalah pujuk si Baka tu. Alias dan Moksin dah makin meningkat remaja. Alias dah makin handsome. Moksin pula dah makin besar. Makin matang. Joya, tu baca tak ni? Amira akan jadi anak gadis pertama kampung ni yang akan belajar keluar negara. Kau ni berani hantar anak perempuan kau belajar jauh-jauh, Ya, apa nak takut? Amira kan keluar negara nak sambung belajar. Masuk universiti. Kalau anak perempuan aku kahwinkan je, senang. Inilah masalah orang kita. Nak perempuan cuma boleh menjadi ibu, jadi isteri je. Oh! Alias! Dan pemenangnya, Baka. Sin, tak payahlah sedih. Aku kan ada. Yelah, tahun depan nanti kita cuba lagi ya, Sin, Dah, mari Mat. Jahit sikit. Hei, orang tahulah asal Sin sedih. Luahkan je lah perasaan kat dia sebelum dia pergi. Kalau jodoh tak ke manalah. Sin, yang penting dia tahu perasaan Sin kat dia. Alamak. Sikit. Suruh mak water jap. Ira. Sin. Bilau betul tak? Bisa. Sin nak cakap yang Sin harap... Kenapa ni, Sin? Cakap je lah. Saya harap awak sudi untuk jadi... Oh, kat sini korang rupanya, ya? Kau ni... Aku nak cakap selamat tinggal dengan Amira lah. Alah, tak payahlah, Sin. Nak cakap selamat tinggal, selamat jalan. Bukannya dia tak balik. Weh, Gemuk. Kau berapa lama pergi? 3 tahun. Alah, Sin. 3 tahun je. Pejam celik baliklah dia. Kau jangan rindu aku kacau kau pula. Bye, budak Gemuk. Tata jerawat batu. Saya harap awak selamat pergi. Belajar dengan cemerlang dan balik dengan selamat, ya. Terima kasih, Sin. Sama. Nanti kat sana, awak jangan lupakan saya. Takkanlah saya nak lupakan awak. Saya pergi dulu, Habis jalan. Bye.
Dan pemenang tahun ni ialah Bakar. Jika dia menang lagi tahun depan, bermakna dia menang 3 tahun berturut-turut. Dia boleh simpan piala ni selama-lamanya. Okey. Cerita dia macam ni. Bapa bangga dengan semangat dan kerja keras korang. Korang memang best. Tapi ingat, kalah menang adat pertandingan. Kalah tak bererti korang tak bagus. Itu maknanya ada yang lebih baik. Jadi, kita kena pertingkatkan diri. Bukan untuk lawan orang tu, tapi untuk baiki diri sendiri. Ada faham? Faham? Hey. Yeah. Afsal balik lambat hari ni, bang. Cerita dia macam ni. Manager tempat kilang abang tu jatuh. Senang cerita, jatuh, terus game over. Kesian. Nanti siapa yang ganti tempat dia? Mestilah aku yang naik pangkat. Dari dulu lagi aku calon pilihan orang. Dah lama kau tunggu kan, Bakar? Berkurun. Kau ni juara lap-lip. Anak pergi luar negeri belajar. Sekarang naik pangkat. Ya, kau canggih ni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai? Siangnya. Kan, Papa. Siana. Kenapa lambat sangat ni je orang tupat? 1 JB. Melaka kita cari, bah. Semua habis. Licin, abah. Jauh gitu sekali, Ma. Itulah, Papa berhenti kat semua. Pasal burung, pasal kilang, pasal karat. Ni. Seikat ni je yang dapat. Habis lagi ni. Gelang pun dah sold out. Habis tu, kita tak boleh raya. Takkanlah tak ada daun ketupat kita tak boleh raya. Nak raya macam mana kalau sikat macam ni? Abang, apa kata kita cari lagi? Kau nak pergi Batam pula ke? Abang ni, ke situ pula. Mana kita ada masa nak pergi Batam? Tahu pun. Zakat fitrah kita, abang belum bayar lagi tau. Abang belum bayar? Alah, apa nak risau? Sekarang orang bayar zakat online lah. Tengok ni. Sekarang dengan e-payment, kita boleh bayar zakat dengan hanya 4 langkah mudah. Yang penting, niat. Wah, amboi, anak-anak mama ni cakap pasal zakat macam advertisement, Kita dengar iklan kat radio hari-hari. Okey, dengar sini. Soal zakat ni dah settle. Sekarang macam mana ni? Daun ketupat? Relax lah, brother. Ketupat instan banyak apa? Pantanglah nenek moyang nak makan ketupat instan dalam plastik ni. Tak apalah, Pak. Yang penting... niat. Ya, memang betul niat. Kerana niat nak masak ni lah. Kita tak boleh kelang kabut. Kita jangan asal boleh aja. Sebab... Nasib baik ada bapak sih. Kalau tak raya, kita makan benang dengan kain je. Mana boleh cakap macam tu? Mak kau dengar nanti merajuk sampai pergi raya. Terus minta maaf je, apa? Cerita dia macam ni. Bapa nak masak. Mak kau nak jahit. Adiklah tu. Baru rumah tangga, rukun, bahagia. Orang pun minat masak, Pak. Maknanya kena cari isteri yang pandai jahit. Siapa nak kahwin? Masak ni, Lias, kita kena sabar.
penuh dengan kasih sayang. Tak boleh kelam kabut. Tak boleh asal boleh aja. Nasib baiklah bapa ada anak yang warisi bapa punya talent. Yeah. Jangan dipermainkan janji-janji dahulu. Rokia! Yang kau melalak macam anjing ni dah kenapa? Kan bulan puasa. Lupa, Mak. Lagi pun orang tak boleh puasa lah. Kalau tak boleh puasa, hormatlah bulan mulia. Sorry, Mak. Sorry. Ni Mak dah fikirkan pasal apa yang orang cakap tak semalam? Pasal apa? Pasal nak duit. Beli tiket. Tengok konsert terakhir Airline The Boys. Kau ingat muka Mak ni muka cop duit ke? Ya, kalau Mak tak kasih, pinjam boleh? Nanti orang dapat gaji, orang bayar balik. Kau kerja pun tidak. Bila masanya kau dapat gajinya, Kia? Cari kerja lah sekarang. Kia, dulu bila Mak nakkan sesuatu, Mak kerja keras tau. Mak usaha. Kia buatlah macam Mak juga. Macam mana? Kia ada akal. Cari jalan. Jangan nak asyik menyanyi aja. Zikir bulan puasa ni. Dapat juga pahala lipat ganda. Okey, bos. Alias. Alias, tolong aku kejap ni. Tak boleh, tak boleh. Aku tengah masak sup ni, nanti kering. Okey, Pak. Baru macam okey. Kan? Tak rasa? Puasa lah, Pak. Tak payahlah. Apalah nak santai duduk kat dapur. Kau ni pelik lah, Alias. Tahun ni, kita tak boleh kasih Pakcik Bakar menang. Dah 2 tahun ni dia menang. Kalau dia menang lagi, Ella pusingan berhenti berpusing. Terus kat rumah dia. Tak ada. Tahun ni aku tak boleh bagi dia menang. Duit. Di mana kau duit? Duit. Mana nak cari duit. Siapa kau? Amira! Alah, anak ibu dah cantik ni. Alah, tengok. Amira, dulu ibu ingat Mira sampai bila-bila selekeh. Tapi rupanya Mira ni lambat berkembang. Minta maaf lah ibu tak jemput Mira kat stesen bas tadi. Ini banyaklah ni tebahan kuih. Tak menantangan betul. Alah, tak kisahlah, Bu. Ni Mira dah balik ni, bolehlah Mira tolong ibu. Apa saja. Ibu dengan bapa dah hantar Mira jauh-jauh belajar tinggi-tinggi jadi arkitek. Mana boleh duduk dapur tolong ibu, tak boleh. Mira ni bukan orang sembarang tau sekarang. Arkitek. Mira, mak kau tak kasi tolong, kau tolong aku. Mira dah jadi arkitek. Mesti ada idea yang bagus-bagus. Jadi tahun ni kita boleh menang lagi dalam pertandingan lap lab tu. Kongsi idea dengan aku. Main sini. Pergi. Ini. Dapur panas. Pergi. Cepat, pergi. Kerja. Bukan senang nak dapat kerja. Wow. Besar. Weh? Dah lama Rokia tak buat kuih. Apa cerita ni? Demi Ella, Pak.
Cik Nah. Budak Kia tu. Apa cerita tu? Dia tu nak pergi tengok konsert Ella and the Boy. Boys. Samalah tu. Saya suruh dia usaha sendiri. Tu tengah usaha lah tu agaknya. Mohsin! Alias! Di sini. Tolong orang kasih ni, orang kampung. Cakap dengan diorang. Kalau sedap, order dengan Rukia. Begitu. Kasih. Tak nak lah. Malu je. Tolonglah. Orang nak kena jual ni. Kat sinilah orang buat. Biar Alias pergi. Orang nak buat lap lip. Lagi? Iyalah. Selagi belum diadili, selagi tu kita kena perbaiki. Bye. Rasa-rasa. Ni kakak saya yang buat. Dia bilang kalau suka belilah dari Rokia. Macam gitu. Assalamualaikum Kak. Ni jemput rasa. Ni kakak saya buat. Dia bilang kalau suka belilah dari Rokia. Macam gitu. Okey. Terima kasih. Sama. Nah, jemput rasa. Ni kakak saya buat ni. Dia bilang kalau sedap, beli dengan Rokia. Macam gitu. Bismillah. Sedapnya. Assalamualaikum. Salam. Ni rumah Pakcik Bakar kan? Ke dia dah pindah? Pindah apanya, Alias? Ini memang rumah Pakcik Bakar. Awak siapa? Awak isteri baru dia ke? Ish! Awak ni, Alias, tak mengarut tak boleh Ni saya lah, Amira lah. Amira? Macam mana awak jadi Amira? Mustahil. Apa yang mustahilnya? Kenapa saya tak boleh jadi Amira? Yang ni cantik sangat. Oh, jadi Amira yang dulu tu hodoh sangatlah ya. Sebab tu awak suka-suka saya. Sen. Amira dah balik. Apa? Amira dah cantik. Amira. Sedap kan? Ini yang pertama kali aku pernah jumpa yang paling sedap, lembut sangat. Aku dah makan dah semalam. Taklah manis sangat. Sedap rasa. Betul. Aku nak pergi order. Macam, kau nak tak? Cancel? Mana boleh cancel? Aku dah buat. Kau cakap dengan aku, dalam kampung ni, mana ada orang lain yang buat kuis lain daripada Saimah? Cakap? Dah ada dah si Rokia tu. Wah, ni dah kes potong jalan ni. Amira, ikut ibu pergi rumah Rokia. Ibu nak ajar si Rokia tu. Ibu nak perang. Lah, kenapa pula ni? Dia pun dah mula buat kuih tart juga. Ibu, tak salah kan kalau kita kongsi rezeki? Kongsi rezeki? Habis, tak yang berderet kat dalam tu siapa nak makan? Amira, sampai gemuk balik. Bu, Ibu puasa tak? Puasa mana boleh gaduh-gaduh? Baik. Kita pergi. Lepas buka. Bu! Kau tulis Joya nak 4 botol, Tipa nak 5. Si Salmia pula nak 3 botol. Jenab, dia nak 2 botol. Kamsiah dia nak 5. Aminah dia nak 3 je. Aminah 3 Okey dah. Nah, ambil ni. Kita ambil ketupat ni, kita masukkan lap-lip dalam ni. Pegang. Nanti barulah bercahaya. Nampak, Zain? Cantik kan? Otak aku geliga. Dah lah kau. Ni aku yang buat tu semua tau. Bila kau sibuk belajar masak dengan bapak. Ni kalau kita menang tahun ni, kau jangan mengada tau ambil nama. Alah. Itu pun nak berkira. Macamlah aku tak buat apa-apa. Kita tak boleh biarkan orang pandang rendah kat kita. Ini soal maruah. Lap-lip ni? Iyalah. Lagi dah.
Sin. Pelan-pelan. Kenapa mau awak makan sangat tu? Entahlah. Makanlah. Banyak lagi si Kia buat. Rasalah. Apa hal ni kau datang malam-malam? Saimah? Sedap. Itulah orang cakap. Ni aku nak cakap. Disebabkan pertandingan lap lip kita sudah terkenal satu Singapura, ada sebuah syarikat pelancongan telah menawarkan hadiah. Habis tahun ni tak ada piala lah. Piala tu adalah. Ini hadiah tambahan. Ada tambahan tu apa? Tiket penerbangan untuk 2 orang ke Jakarta. Kapal terbang? Jakarta? Wow! Kenalah kerja keras, kan? Betul. Campur nak menang lagi. Lias. Kita kena menang tiket tu, Lias. Tu je cara kita nak tengok dunia. Terima kasih sebab tolong saya tadi. Dah 3 tahun saya tak ada kat sini. Siapa tolong awak? Saya bangun sendirilah. Tapi sekarang ni awak dah balik, jadi bolehlah. Awak nampak lain sangat, Mira. Satu kampung cakap saya macam tu. Dulu saya bodoh sangat ke? Taklah. Jadi betul lah apa orang cakap Melancong dapat ubah diri kita jadi lebih baik. Awak beruntung dapat belajar luar negara, tengok dunia luar. Awak pun boleh, Sin. Sebab tu saya nak kena menang hadiah tiket kapal terbang tu. Tak maaf ya, Mira. Saya hormat ayah awak. Tapi saya nak sangat keluar dari kampung ni, pergi merantau. Tak apa. Saya faham. Lagipun saya tahu awak tu banyak sangat idea. Awak ni baik sangatlah, Mira. Saya yakin awak boleh. Selamat berjaya, Sin. Terima kasih. Rokia 的糕点好吃过塞妈的哦。Terima kasih, Mak. Sebab sanggup temankan orang pergi pasar, beli bahan nak buat tart. Yalah, Mak kan sibuk nak siapkan tempahan. Mak bangga tengok Kia bersungguh-sungguh. Elah punya pasal, Mak. Yelah, hidup kena ada tujuan. Walaupun tujuan Kia ni macam keduniaan sikit, tapi Mak suka tengok Kia usaha. Atong, nanas mana? Kak, nanas sudah habis dah. Ada orang beri semua tadi. Boleh cari supplier lain tak? Boleh. Lusa, akak datang sini, ada stok baru sampai. Lusa mana boleh, Mak tak sempat. Macam mana ni? Sorry ya. Assalamualaikum. Saimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ni kita tadi dari pasar nak beli nenas buat inti kuih tart. Tapi si Atong tu cakap nenas dah habis. Ni memandangkan yang kau ada beli banyak ni, boleh tak kita beli sebakul dari kau?
Mana boleh? Ni stok aku. Semua ni? Aku kan tukang buat kuih tart terhebat dalam kampung ni. Yeay, rambut. Rambut. Mak. Apa bising-bising tu, Bu? Ibu dah ajar budak Rukiah tu. Ajar apa? Hei, Ibu. Tak baik tau ada sifat tamak nak anyaya orang macam ni. Apa pula? Dia yang potong jalan bisnes ibu tau. Mira rasa Kak Kia tu tak ada niat pun nak potong bisnes ibu. Dia tu ikhlas nak buat kuih, ha? Dia boleh buat benda lain apa? Kenapa mesti nak buat kuih juga? Habis tu, ni? Nak buat apa ni berbakul-bakul ni? Jus. Dah lah, Mak. Impian orang nak tengok Ella dah terkubur. Alah, janganlah cepat putus asa. Mak, tak ada nenas. Macam mana nak buat tak nenas? Kia, dulu kat Pekan tu, ada satu tailor tu ambil tempahan lebih murah daripada Mak. Semua orang kampung cancel order dan buat tempahan daripada tailor tu. Mak fikir, apa Mak boleh buat? Mak pun rekalah pesen baju kurung baru. Mak gabungkan gaya kebaya dengan baju kurung. Mak panggillah dia ke Barong. Mak war-warkan satu kampung. Tak sangka semua orang suka. Sejak tu, pesen ke Barong Rosnah jadi dambaan setiap wanita. Orang pun mulalah beralih buat tempahan semula dengan Mak. Kia, Mak jatuh kejap aja. Lepas tu Mak bangun dan bangun dengan lebih kuat lagi. Tengok sini, kalau Mak boleh, Kia mesti boleh. Cik Na. Bang, bawa balik kurma lagi. Cerita dia macam ni. Saudagar Arab yang tempat perabot untuk hotel baru dia tu, bagi. Semalam, bawa balik 20 kotak. Hari ni bawa balik berapa kotak pula? Senang cerita, abang tak sampai hati lah nak tolak. Lagipun ini kan kurma. Makanan sunnah. Hitam sajalah. Sampai muntah. Weh, Saima! Saima! Hei! Ni apa ni? Nenas berlonggok kat luar ni. Longgok kita dia nampak longgok dia. Ni apa lagi? Order baru? Tak adalah. Ni Ma dah borong satu kampung beli nenas ni. Nak berhentikan si Rokia. Yang abang tu, lap-lip kotak-kotak dah kenapa? Ini aku dah angkut dah semua stok. Supaya orang lain tak boleh beli. Jadi diorang tak boleh menang pertandingan tu. Kita boleh pergi melancong. Piala tu aku boleh simpan terus. Abang kita ni berdua lelaki bini bergeliga, Ibu, Pak, ni apa ni perangai macam budak-budak ni? Ni, beli banyak-banyak membazir macam ni? Tak baik tahu ada sifat tamak macam ni. Tuhan marah tahu bulan-bulan puasa buat macam ni kat orang. Kau tu jangan tunjuk-tunjuk dosa tau. Amira tu budak-budak apa tahu? Dah. Amira, kau jangan ingat kau dah belajar tinggi-tinggi. Kau boleh tinggi ke suara dengan kita, Aku stapler mulut kau ni. Itulah betua punya budak. Ish. Menjawab. Menjawab sekarang. Itulah. Allah. Kau tak tidur lagi? Orang tengah cuba buat resepi kuih baru. Kenapa? Kan resepi kuih tart tu dah sedap. Ramai yang tempah. Tak nak cerita. Nak satu? Panas. Kuih ni bentuk dia macam bantal lah. Biar rupa macam bantal. Asal rasa tak kental. Panas. Kurang dah cakap panas. Padan ke? Sebu kat perang. Asalnya kan?
Rasanya langsung tak kental. Macam kenyal-kenyal. Apa ni? Inti dia, orang gunakan kurma yang bapak bawa balik banyak-banyak. Oh, pandai. Sedap benda ni. Betul? Betul. Sedap? Nak panggil benda ni apa Bantal peluk. Tak tengok dia punya bentuk. Sebiji macam bantal peluk. Tapi berbual punya berbual ni, namanya siapa? Bantal peluk Rokia. Tapi orang panggil saya Saloma. Iyalah Kak, Saloma. Ya. Bantal peluk Saloma. Macam Wak. Budak-budak cakap dengan aku, Wak cari aku. Awal. Ha, Kak. Relax, Kak. Duduk dulu. Tak payahlah, aku ada banyak kerja nak buat lah, Wak. Wah, dia macam cakap steady. Tak ada, Kak. Cerita dia macam ni. Budak-budak ada komplain. Orang cakap, kau sekarang kerja macam main-main. Aku punya kerja masih tip-top tau. Masih sama macam dulu. Senang cerita macam ni, Kak. Kau banyak fokus pada pertandingan lap-lip kau. Sebab tu nampak kerja kau macam bocap sikit. Wak, sudahlah, Wak. Tak payah banyak ketak-ketu lah, Wak. Wak sebenarnya nak anak-anak Wak menang kan perladuan lampu lap-lip tu kan. Wak, lampu lap-lip aku lebih cantik tahun ni. Wak tak payah nak berangan lah. Kak, aku cakap pasal kerja tau. Profesional lah sikit. Apa-apa pun, aku chip tau. Chip? Chip penyangak? Wak jangan ingat kita semua orang kat sini tak tahulah, Wak. Wak ada simpan secret kan? Dengan Tauki Arab tu kan? Wak ambil benda dari dia, benda yang tak sepatutnya Wak ambil, kan? Kak, ni apa cerita ni? Wak, tu pasal rumah aku lebih besar. Bini aku pun lebih cantik. Anak aku lebih pandai. Kenapa? Pasal kita tak makan duit haram. Kita tak ambil rasuah. Goyang kan? Macam ya. Kia, apa jadi dengan kuih tart yang sedap lazat kemarin ni? Saya rasa tak baiklah kalau saya jual kuih tart. Sebab tu Cik Saimah punya bisnes. Ya ke? Jadi saya cipta resepi kuih baru. Yelah, rezeki tu kita boleh kongsi ramai-ramai. Tapi janganlah sampai tutup periuk nasi orang kan? Betul. Inti dia sedaplah. Apa Rokia pakai? Kurma. Bulan puasa ni kan kena banyakkan kurma. Sesuai sangatlah tu. Rokia, aku nak 10 lah. Kalau macam tu orang kata sedap, aku pun nak juga. Aku nak order 10 lah. Lampau. Mestilah. 4 botol. Kia, aku 3 botol dah. Kaya kau Kia, berlambat orang order. Untung. Saimah! Hei! Apalah? Ni nenas-nenas ni semua awak punya ni. Dah busuk dah. Habis? Awak nak buat apa dengan nenas ni semua? Ya, awak tahu tak? Malam penilaian dah nak dekat tau. Tak guna aku buat lampu ni cantik-cantik. Tapi rumah aku semua sama. Dah, angkat buang. Buang? Pak, tak baik bulan puasa ni kita bazir-bazir. Pak, sayang, Pak. Sayang. Kau sayang sangat kau makan nenas ni satu-satu sampai mabuk. Oh, nenas-nenas ni menyemak. Habis? Kotak lap-lip ni, berlambat-berlambat ni nak buat apa? Ni semua awak tak payah risau lah. Aku dah jual dah kat penghulu kampung sebelah. Orang kampung sebelah ni pun dah kemaruk. Nak ikut-ikut kita buat lap-lip. Aku jual lap-lip ni 3 kali ganda harga dia. Abang ni bijaklah. Tapi Mak tengok nenas-nenas ni kan, Mak rasa macam nak pijak-pijak lah. Mak adalah borong satu kampung nak hentikan si Rokia. Tapi dia ada idea baru. Buat kuih baru. Buat pakai kurma. Mira nak kasih nenas-nenas ni dekat jiran-jiran, Kurma? Kurma. Betul awak cakap kurma.
Aku rasa awak ni masih ada masa tau. Nak hentikan si Rokia. Ni aku bilang kau. Sementara Baka dan Saimah ada sesuatu yang dirancang tu, hubungan Alias dengan Moksin pula menjadi kacau bilau. Lias! Pasal sengit ni? Tak adalah. Okey apa? Ini sengit lah. Kau kalau buat kerja, boleh buat betul-betul tak? Yang kau nak marah-marah aku kenapa? Kau tahu tak, aku buat benda ni bikin pakai kotak kurma tau. Kau tahu mengarah aje. Yang kau tak suka sangat kenapa? Sebab aku nak menang lah. Nak menang? Bapak kau siapa? Kasim. Kasim, bukan Bakar kan? Kita buat benda ni pun untuk happy je apa? Aku nak buat sangat. Ambil. Ambil. Oi! Kepala dia mana? Pergilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita orang datang sini nak kesehkan kuih awak. Kita tak nak. Kenapa? Semua saya dah siap letak dalam botol lah. Macamlah kita tak tahu. Korma kau tu daripada mana? Entahlah Kia, Nah, kita orang ni tak naklah makan benda-benda haram ni. Benda haram? Kita satu keluarga tak pernah makan benda haram tau. Tuhan tahu. Ini bulan puasa. Tak senonoh. Dahlah Joya Minah, mari kita pergi ambil kuih kat pada Saimah tu. Mari. Panas duduk rumah makan rasuah ni. Mak nampak korang gaduh. Mak tak suka. Alias ni, buat kerja tak sungguh-sungguh. Bedeklah kau. Kau yang taksub sangat. Benda remeh macam lampu lap-lip tu tak sepatutnya memecah belahkan kita. Korang semua memang belajar tak tinggi. Tapi adab dan akal Mak tekankan sejak kecil lagi. Jangan lupa tu. Orang minta maaf. Bos. Orang pun minta maaf. Bos. Bos maafkan. Tapi boleh tak aku minta kau tolong aku? Buat best punya lap lip tahun ni. Tahun depan kita boleh pencen. Tahun ni je. Last. Boleh? Kia? Dahlah. Kia jangan sedih lagi, Semua yang berlaku tu ada hikmahnya. Nanti Mak bagi Kia duit untuk beli tiket konsert tu. Tak payah, Mak. Tak payah. Memang salah orang pun. Bulan-bulan puasa patut beribadah. Orang sibuk nak collect duit pergi konsert pula. Mungkin Tuhan nak didik orang macam gini lah. Bang, bawa balik kotak apa tu? Cerita dia macam ni, Nah. Abang kena buang kerja dah. Bakar fitnah abang ambil rasuah daripada saudara Arab tu pasal bawa balik kurma berkotak-kotak. Bos besar percaya. Senang cerita, abang kena sack, Bakar jadi general manager. Tak apalah, Nah. Kita terima je lah. Ini bahagian dari dugaan kita. Sekarang cerita dia macam mana ni, Cik Nah? Ceritanya macam gini, bang. Dunia ni luas. Rezeki ada kat mana-mana. Tuhan tutup satu jalan sebab dia nak buka satu laluan yang lebih baik untuk kita. Mungkin dah tiba masanya. Abang buat kerja yang abang suka. Tapi abang suka kerja ni, Cik Nah. Benda yang lebih abang suka.
Yang dah lama abang simpan buat cerita-cerita. Macam itulah cara keluarga Kasim bermuafakat. Sementara tu, di rumah Bakar, si Amira tu tengah frust dengan ibu dan bapa dia. Mereka semua buat hal sendiri dalam dunia masing-masing. Ini ke makna bahagia berbini cantik dan beranak pandai yang Bakar bangga-banggakan tadi? Biasa apa tak kerja? Dah malam ni makan sedap. Mak masak tak sedap? Bukan tak sedap. Janganlah nak menipu, Sin. Memang tak sedap pun. Pak, masakan bapak ni, kalau kita je rasa, rugi, Pak. Cerita dia macam ni. Bos dengan bapak dah plan nak buka kedai makan. Kita buka kecil-kecil dulu. Kita jual kuih, jual lauk. Lepas tu barulah kita boleh rancang buka restoran. Kalau macam tu, kita namakan Warung Kasim. Kerek sih. Ya apalah kau, Sot. Tak nak, kita namakan ini. Kedai Makan Kasim. Korang dua-dua yang sort. Apa kata kalau kita namakan kedai makan kita Restoran Kasim? Restoran Kasim? Bos kata nak buat kecil-kecil je apa? Restoran bunyi macam besar je. Kecil-kecil, lama-lama jadi bukit lah. Kita kena pandang jauh, renung nun jauh di sana, tengok masa depan. Kecil-kecil bukan jadi besar? Kecil balik. Abang main macam cili padi tu. Dah, makan. Tolong belikan Mak benang kuning dengan benang putih. Habislah pula. Sekarang? Tak, tunggu lepas raya. Mestilah sekarang. Mak nak jahit lagi sikit aja ni. Tapi kita tengah tunggu pengadil datang nak tengok lovely kita orang ni. Diorang belum sampai lagi kan? Mak minta tolong kejap je. Tak apalah, biar aku pergilah. Bukan jauh pun. Kau jangan boleh cuba mana tau. Tak, beli benang je apa. Beli benang tau. Bukanlah pula beli. Ya. Cepat, Les, cepat. Sekejap lagi dia datang sini lah. Mana si Alias ni? Pak, dah sampai ni. Inilah rumah Cik Kasim yang selalu buat lampu lap-lip cantik-cantik tu. Ini Cik Kasim. Ini anak dia Mohsin. Mana Alias? Alah Kasim! Tenang. Tak ada apa-apa ni. Kejap, saya pergi cari puncanya. Pak, orang pergi dulu. Minta maaf, kejap. Minta maaf, kejap ya. Au. Mira. Aduh. Minta maaf. Sakit je. Alamak. Darah kaki ni.
Tak apa. Sikit je. Teruk ni. Tak apa. Aduh. Tahan sikit, Kenapa kampung kita terus gelap? Entah. Malam Lailatul Qadar agaknya. Awak tak marah saya ke? Marah? Kenapa nak marah? Saya langgar awak. Yelah, mak dengan bapak saya kan aniaya keluarga awak. Alah. Mak bapak awak yang porak-porandakan keluarga saya. Bukannya awak. Keluarga saya tak luak pun. Kita jadi lagi rapat sih. Tak sangka. Alias yang saya kenal, yang nakal dulu tu, dah matang kan? Saya nakal dengan awak je. Dengan orang lain saya baik. Kenapa? Kia! Kia! Kia mana Kia? Ha? Kia! Kenapa awak tengok saya macam tu? Dalam gelap ni pun awak boleh nampak saya tolong awak ke? Mata awak tu bulat sangat. Sebenarnya, dari dulu lagi saya dah tolong awak macam tu sama je. Tapi awak je yang tak perasan. Yelah, kerja awak tu asyik nak sakat saya je. Apa maksud awak? Awak nak saya sebut juga ke? Sebab apa? Yang saya ni daripada dulu sukakan awak. Awak lupakan sajalah apa yang saya cakap, Sin, minta maaf lah Sin. Diorang dah umumkan Bakar sebagai pemenang tahun ni. Bakal agensi itu tak boleh nak tunggu lama. Diorang nak balik kampung. Minta diri dululah. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita dia macam ni. Senang cerita. Apa-apa pun kita mesti mau steady. Okey? Ibu tak apa-apa ke? Ibu penat. Banyak sangat tempahan kuih, Ibu tak larat. Ibu tak patut tamak.
Kalau ibu tak busukkan Rukia, mungkin ibu tak hampir mati. Apa ibu cakap ni? Ibu lagi sikit mati kena elektrik tau. Tapi Tuhan panjangkan umur ibu. Mungkin sebab ibu banyak dosa. Sebab ibu busuk hati. Malam tu, Amira sekolahkan ibu dan bapa ni. Dia sedarkan diorang betapa busuk hati dan hasad dengki tu tak akan bawa kebahagiaan. Dah lepas puas basuh. Ibu. Pak. Mira bukan sengaja nak berkasar dengan ibu, dengan bapa. Mira cuma nak keluarga kita macam dulu je. Saling sayang menyayangi. Bukan hidup untuk hancurkan kehidupan orang lain. Tak baik. Sin. Kalau aku beritahu kau ni, kau jangan marah tau. Aku sebenarnya ni yang pasal lak lip tu, tak apalah. Tak ada elektrik kan? Nak buat macam mana? Kau dah buat sebaik mungkin dah. Tahun depan kita boleh buat lagi. Sin. Aku ada lah. Aku boleh tolong kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ah. Wak, macam mana yang selalu Wak cakap? Cerita dia macam ni. Tak, aku dah. Aku sebenarnya datang nak mengaku yang lampu lap-lip anak kau alias dengan Muhsin ni memang lebih cantik. Terus terang cakap, aku rasa tergugat malam semalam, Wak. Tapi disebabkan lampu tu blackout, aku menang. Kata orang tu menang nasib. Bukan pasal aku lebih terer atau lampu aku lebih cantik. Ikhlas cakap, Wak. Jadi kalau nak adil, biar keluarga Mas simpan satu tiket, keluarga Wak simpan satu tiket. Piala tu nanti kita bawa sini lah. Kita bawa sini. Biar Wak je yang simpan. Wak, Husna. Ni kalau tak pasal si Amira ni, mungkin aku dengan Saimah ni belum lagi sedar. Dah lah, Bakar. Senang cerita, apa yang terjadi ni semua memang dah tertulis. Elaklah macam mana. Tetap jadi punya. Yelah, yang penting kita semua dah berbaik semula. Kita buang yang keruh, ambil yang jernih je lah, ya? Ya. Wak, besok aku pergi office, cakap dengan dorang, suruh dorang ambil Wak kerja balik. Jadi manager. Bakar. Relax, Kak. Relax. Cerita dia macam ni. Aku dengan Cik Na dah plan nak buka kedai makan. Memang impian aku pun sebenarnya. Tapi kalau tak pasal semua ni berlaku, mungkin sampai bila-bila aku tak berani nak capai cita-cita aku. Ada faham? Faham. Faham, Wak? Bukan lah.
Mana tadi kau? Perang bertahun kumpul dosa. Berayu pun sampai ke mana. Sedap betul ni. Ini bukan kau masak kan? Tahu aku kau terjahit je kan? Pandai kau, Saimah. Ambil. Rukia, kau masak? Bukan. Rukia pandai nyanyi. Pandai buat kuih. Habis? Anak siapa? Anak bongsu aku, Alias. Alias? Wah, bagusnya. Pandai Alias masak. Alias dah ada calon. Amira belum. Pasal tiket kapal terbang tu betul ke nak kasi kita? Ya. Nanti, kasih ajalah pada si Moksin tu. Dia nak sangat tengok dunia. Dapatlah anak mak terokai ibu mi yang luas ni ya. Memang patut pun saya dapat hadiah tu. Sebab dia yang bersungguh-sungguh rancang dan hias Lak Lip kat luar tu. Kan, Zain? Dan bermula dari sekeping tiket itu, Moksin pun merantau ke seluruh dunia. Moksin dapat kerja jadi klasik kapal dan hidupnya berlegar dari lautan ke lautan. Masa Rosna dan Kasim meninggal pun, Moksin tak sempat balik jenguk. Dan Rukia tetap mencari adiknya. Tapi Alias tahu yang Moksin sedih. Alias dapat rasa yang Moksin sayang. Dan walaupun terpisah, walau berjauhan, berkurun dan berabad, hati dua adik-beradik ini tetap satu. Alias dan Amira dinikahkan. Rukia dapatlah tengok konsert Ciela tu selepas dia berpecah dengan The Boys. Di situlah dia berjumpa dengan satu gitaris Mak Saleh itu. Nama dia Robert. Dan akhirnya berkahwin dan ikut Mak Saleh itu balik ke London. Cuk. Cerita ni pasal atuk dengan nenek ke actually? Lah, Aman baru perasan ke? Damai dah lama saya tangkap. Aman tak faham lah. Kenapa Moksin bawa diri sampai tak balik rumah? Dia marah sangat ke sebab tak menang pertandingan malam tu? Kau pay attention ke tak ni? Mohsin tu bawa diri bukan sebab dia kalah pertandingan. Sebab dia sedih yang cinta dia tak diterima oleh nenek. Sejak bila Moksin show dekat nenek? Come on lah. Ni semua subtle lah, Man. Nak kena cepat tangkap. Kan dalam cerita Atok, Mohsin dah bagi hint. Amboi, kecil-kecil dah pandai ya cakap pasal cinta. Ha? Hint lah, subtle lah. Siapa aja? Mak. Mak Ayah. Nak mana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Sin. Masuk. Aduh, sampai juga kau, Sin. Sin. Kita ni satu cerita dah habis, babe. Tunggu kau datang. Sin. Awak, masa Abang Robert buat konsert kat Chennai, diorang jumpa Moksin kat sana. Diorang tukar email. Sejak tu, Kak Ia sungguh-sungguh suruh Moksin balik. Dan hari ni, bila Sin dah depan mata ni, aku rasa inilah trofi yang paling berharga buat aku, babe. Khabar kau, Lias. Memang dah lama aku nak balik, Lias. Tapi aku ego.
Lepas kematian mak dan ayah, tak ada maknanya aku nak balik kat sini. Satu hari aku sedar betapa bodohnya aku ni, Lias. Maafkan aku, Lias. Dan aku balik ni, aku nak habiskan sisa-sisa hidup aku nak menumpang hidup berkeluarga dengan kau. Sin, tak ada apa yang nak dimaafkan. Kita semua buat silap. Aku tak usaha untuk cari kau. Aku setakat reda aja. Tapi hati ini meronta-ronta kerana rindu dengan abang sendiri. Sudahlah tu, bro. Ini takdir hidup kita kan. Yang penting Tuhan dah satukan kita sebagai satu keluarga. Tok, dulu nenek mesti hot kan? Sebab tu Tok dengan Tok Sin berebut-rebutkan nenek. Tak sia-sia kau dulu selalu tolong bapa kat dapur, Lias. Dan kau dapat jaga perniagaan keluarga kita. Alhasil, ini lebih merupakan satu tanggungjawab untuk keluarga kita juga. Bapa mesti bangga dengan kau, Lias. Ya, mak dan bapa tentu bangga dengan kita semua, anak-anak dia. Kau dapat jaga legasi bapa dan jaga nama baik dia. Sebab aku minat masak. Tapi kau masih dengan lap-lip ke? Dah lama aku tak buat kerja tu semua. Takkan aku nak pasang lap-lip satu kapal tiap-tiap raya kan? Sama juga dengan aku, Sin. Aku cuba lupakan ni semua. Tapi kadang-kadang bila aku lihat lap-lip ni, aku teringatkan kau. Tapi sekarang kita dah jumpa ni, apa kata kita lepaskan geram yang dah bertahun-tahun ni, kita lilit rumah ni dengan pasang lap-lip sampai lebam tangan kita. Yes! Dah lama aku tak buat kerja. Okey. Jam, okey. Alright. Okey, Man. Pergi masuk dalam. Cucuk plug on. Okey. Walaupun kami hidup berjauhan, kami sedar yang perpisahan ini tidak perlu dikesali. Kerana pertemuan semula inilah yang patut dihargai. Dari malam Aidilfitri ini, ia menjadi satu penyatuan yang paling manis sekali. Cerita dia macam ni. Senang cerita. Cerita ni dah habis. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Sini mak om tu. Baik. Suruh mak otak jap. Sini. Ni apa ni nenas belum dong kat luar ni? Punya kepala.